Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya sebenarnya tak minat nak ulas mengenai dengan kemenangan Nurul Izzah dan Rafizi kalah ni. Sebab pada saya tak ada apa yang penting pun. Tetapi oleh kerana saudara Jinggo minta saya ulas, saya cubalah bagi pandangan yang mungkin berbeza dengan pihak-pihak lain yang telah pun membagi pandangan sebelum ini. Nurul Izzah ni menang atas 3 sebab. Sebab yang pertama, sama ada Rafizi sedar atau tidak, tapi saya rasa dah sedar. Memang Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Presiden PKR tidak suka kepadanya. Saya masih ingat lagi waktu beliau memenangi jawatan Timbalan Presiden PKR dalam pemilihan yang lalu, ada rakan-rakan tanya waktu minum kopi dengan saya, "Tuim, apa you punya pendapat kemenangan Rafizi melawan Saifuddin Nasution?" Saya mengatakan pada waktu itu, tak lama Rafizi ni, bila tiba masa Anwar terajang lah. Sebab saya tahu perangai Anwar ni. Kerana saya tengok Rafizi ni lantang bercakap, banyak bercakap, kontroversi, dan banyak publicity, gigih. Jadi ciri-ciri ini Anwar tak suka. Saya pernah berpengalaman dengan Anwar ni waktu saya jadi pemimpin pelajar yang menggerak kebangkitan pelajar tahun 70-an dahulu. Dan Anwar waktu itu sesagu ABIN, kemudian jadi Presiden ABIN. Satu perangai Anwar ni, dia tak suka orang lebih daripadanya. Kalau publicity, dia seorang aja yang berhak dapat publicity. Kalau hebat, dia seorang kena hebat, orang lain tak boleh hebat. Dan dengan dia, kalau nak bersama dengan dia, kena jadi penyokong setia yang kunci mulut. Yang anggut saja dan buat kerja apa yang dia suruh. Gelek kertas, tabur risalah, susun kursi, asalkan itu. Lebih daripada tu, dia tak suka. Saya banyak kali pengalaman dengan Anwar. Kalau nak cerita benda ni, dia ambil masa yang lain. Penuh sikap dan PA perangai Anwar dengan kawan-kawan. Waktu dia susah, dia tak ada apa-apa, dia menggunakan semua kawan. Tetapi selepas dia berjaya, tahap demi tahap, mana yang nampak nak melawan dia, dia akan singkir ataupun dia akan tenang keluar dengan secara yang halus. Dan satu lagi perangai dia suka mengata perkara-perkara buruk pada kawan-kawan yang menyokong dia. Iaitu di belakang. Kalau dia jumpa si A, dia cakap B buruk. Dia jumpa B, dia kata A buruk. Sebab itulah sekarang ni saudara Haji Ismail Mina, lepas tu rakan-rakan dia Izzah Ma'nun lah, Arwah Ruslan Kasim lah, ramai. Termasuklah apa ni, mereka-mereka dalam UMNO yang tak nak saya sebut nama lah, semua ni penyokong dia dulu. Habis tinggal dia, mana dulu orang dia? Yang tinggal dalam ABIN dulu Arwah Siddiq Fatih. Sebab itu anak Arwah Siddiq Fatih, dia Latif Fadlina jadi Menteri Pendidikan. Lain tak ada dah, semua cabut. Sebab itu kita tengok dalam PKR, Fahmi Fatih orang baru, bukan orang ABIN. Nik Nazmi orang baru. Lepas tu ramai juga golongan kaum Cina dan India. Yang Melayunya termasuklah Saifuddin Nasution. Pada anak-beranak dia itu saja. Jadi Rafizi ini menjadi masa akibat daripada perancangan Anwar sendiri untuk menyingkirnya, kerana Rafizi ini terlalu menunjuk pandai. Itu yang saya percaya kenapa Anwar menyingkirnya, sebab Anwar sudah fikir sudah sampai masanya dia menyingkir Rafizi. Itu sebab polisi dan dia naikkan apa ni, anaknya Nurul Izzah. Kalau dia mengatakan dia tak campur, ini demokrasi, tak usah terberang lah Anwar, cukup lah, auta kamu ni semua orang dah tahu dah. Daripada janji pilihan raya tak ditunai, bercakap sampai keluar lidah, dah keluar apa ni, terjela lidah-lidah, berjanji dengan rakyat pun tak dilaksana. Dulu cakap lain, sekarang cakap lain. Hang cakap apa pun orang tak percaya dah. Sebab dia terlalu banyak bukti. So dia yang merancang. Dan dia merancang mudah sangat untuk nak apa ni, menyingkirkan Rafizi sebab dia jadi Perdana Menteri.
maknanya sesiapa saja, anak ke menantu ke, kalau bapaknya Perdana Menteri ataupun dia tu anak dia menantu Perdana Menteri, mudah je menang. Sebab dalam parti yang memerintah kerajaan banyak kemudahan. Jadi segala agensi kemudahan ini diguna. Dan pula perwakilan pula dalam parti kerajaan ni selalu ramai yang kaki mengampu. Ramai yang nak cari nak dapat perhatian daripada Perdana Menteri. Jadi memberi sokongan kepada Nurul Izzah. Sebab ini satu pelaburan mendapat himbuhan daripada Anwar. Betul lah, ada juga yang mengatakan mekanisme Anwar ni sama dengan cara dia menjatuh arwah Tun Ghaffar Baba dulu. Saya ingat arwah Tun Ghaffar Baba tak bertanding kerana tidak banyak dapat pencalonan. Sama dengan Nurul Izzah. Jadi mudahlah dia mendapat sokongan daripada mereka-mereka yang nak mengampu dia. Sebab kalau dia betul nak kepada Rafizi, takkan dia tak boleh nasihat anak dia. Tak boleh nasihat anak dia, maknanya you jangan bertanding. Takkan anak dah deraka pada bapak. Tetapi nak menunjukkan Nurul Izzah ni ada pendirian sendiri, maka Nurul Izzah buatlah satu kenyataan. Azam Baki is not welcome anymore. Dia tak setuju Azam Baki dia tak disama. Itu hanya kenyataan nak menunjukkan dia ni independen daripada bapak dia. Tak usah tamberang lah. Dia ingat kita ni bodoh ke? Don't insult our mind. Jangan personalkan minda kita. Nurul Izzah ni, kalau bapak dia tak jadi Perdana Menteri, dia bertanding ketua cawangan pun tak menang. Sama juga sebelum ini, ada orang bapak mertua dia Perdana Menteri. Kalau dia bertanding ketua cawangan pun tak menang. Ingat mudah kan? Tapi bila dah bapak ataupun bapak mertua dia jadi Perdana Menteri, senang aja menang. Sebab ramai pengapu untuk mendapat perhatian daripada Perdana Menteri. Jadi tak ada apa kelebihan pun. Itu sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, saya juga nak percaya, ini penting, dia dengar baik-baik ni. Saya duk fikir, bila dia nak ganti Rafizi ni, saya percaya dan nak naik anak dia ni, Anwar berbincang dengan DAP. Setidak-tidaknya perbincangan sulit yang orang tak tahu. Begini saya nak beritahu. Sekarang ni Rafizi timbalan Presiden. Kalau Rafizi kekal, selepas ini PRU ke-16 dan sebagainya, Rafizi akan ganti Anwar. Adakah DAP terima Rafizi? Ataupun sesiapa saja dalam PKR sekarang ni yang boleh mendukung agenda DAP, yang boleh ikut telunjuk DAP. Sekarang ni Anwar, dia memerlu DAP, DAP memerlu dia. Tanpa DAP, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Tak cukup angka. Tetapi pada masa yang sama, DAP juga mempergunakan Anwar. Jadi selepas ini, siapa jadi Presiden PKR yang boleh dipergunakan oleh DAP? Sebab DAP tahu dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Cara DAP tak akan diterima menjadi Perdana Menteri walaupun dia parti yang dapat banyak kursi dari segi single party. So dia perlu somebody yang boleh dia peralahkan. Kalau Rafizi is too clever for DAP. Begitu juga yang lain-lain. Ya. Tapi tak mungkinlah Fahmi Fadil. Itu dia gorengnya lah. Jadi dia tengok Nurul Izzah lah yang boleh dipergunakan oleh DAP. Dan sebab itu saya percaya DAP restu Nurul Izzah jadi timbalan Presiden PKR kerana dia fikir Nurul Izzah boleh dipergunakan oleh mereka. Tambah pula Nurul Izzah ni berfikiran liberal. Saya masih ingat dululah Nurul Izzah pernah bercakap lah tak silap saya lah, tapi kena cek balik lah. Dululah dia ada sebut orang Melayu pun boleh murtad. Betul tak? Ya. Ada betul tak Jinggo? Ada. Dia ada pernah bercakap. Jadi dia liberal. So orang macam ni DAP selesa. So sebab itu Anwar bincang dengan DAP. Saya percaya tak mungkin Anwar tak bincang. Mesti dia bincang. Sesudah mendapat restu daripada DAP secara senyap, barulah dia endorse, dia rancang strategi secara sulit, menggunakan dia punya menteri-menteri dalam kabinet ni, dan semuanya tiba-tiba menyokong Nurul Izzah cara luar biasa. Negeri tu sokong, negeri ni sokong. Macam Cik Kafar jatuh dulu lah. Padahal Nurul Izzah tadi pilihan raya pun kalah. Dan dia pula perempuan, mana ada track recordnya. Tapi oleh kerana pengampu tu ramai, senanglah dapat sokongan. Jadi inilah tiga sebab Nurul Izzah mendapat sokongan. Dan saya ingin mengingatkan
kena berhati-hati. Kena berhati-hati berarti jika PS terus mendapat kemenangan, saya percaya Nurul Izzah lah diangkat menjadi Perdana Menteri. Dan Perdana Menteri yang sebagai proksi kepada DAP. Dari segi politik. Saya bercakap dari segi politik. Bukan membuat fitnah. Bukan nak menuduh, nak buat ini. Hak kita memberi pandangan dari segi perspektif politik. Iaitu, saya percaya Nurul Izzah ini diangkat oleh Anwar, anaknya sendiri. Dan dia pun selamat kalau anak dia jadi Perdana Menteri. Apa-apa yang dia buat sekarang ni pun tak payah kena korek. Tetapi yang pentingnya ialah meneruskan legasi yang Anwar bawa dengan DAP, iaitu Malaysian, kesamarataan, liberal dan pluralisme. Itu saya pandangan saya. Dan saya ulang balik, orang Malaysia khususnya orang Melayu, berhati-hatilah. Dan saya rasa kita Malaysia belum dapat lagi menerima, walaupun kita terima peranan wanita boleh jadi menteri, tapi belum lagi masanya wanita boleh menjadi Perdana Menteri di Malaysia ini. Nak berurusan dengan Majlis Raja-Raja Melayu dan dengan banyak pihak termasuk para ulama, mufti-mufti dan sebagainya. Tidak mudah. Tapi mereka yang laku kuasa ni, dia tidak peduli. Sebab yang penting pada mereka ialah matlamat menghalalkan cara. Jadi itu saja pandangan saya. Dan saya percaya 3 pandangan, 3 sebab saya maklum tadi memang betul. InsyaAllah ianya benar. Tiada lain daripada perkara yang benar. Terima kasih.